Malaysia mencipta detik manis menamatkan kemarau 34 tahun emas acara regu berpasukan lelaki sepak takraw Sukan C selepas menumpaskan Thailand dalam aksi penuh debaran di Nakhon Pathom. Permulaan perlawanan ternyata mencabar apabila regu pertama negara, Haziq Khairul Nizam, Muhammad Nuraizat Nordin dan Amirul Zazwan Amir tewas tipis kepada trio Thailand, Ponteptin Bangben, Futawan Sopa dan Marukin Fenmakon. Kekalahan itu tidak mematahkan semangat pasukan Malaysia, sebaliknya menjadi pemangkin untuk bangkit dalam regu kedua. Regu kedua negara yang dibarisi Syahir Rosdi, Azlan Alias dan Farhan Adam menunjukkan kebangkitan luar biasa, menewaskan Siriwat Saha, Tawisat Tomsai dan Rachan Viven sekaligus menyamakan kedudukan satu sama. Regu ketiga, Zulkifli Razak, Afifuddin Razali dan Aidil Aiman Azwawi memastikan kemenangan Malaysia selepas menewaskan Krip Nasanapong Nontekot, Varayot Jantara Senar dan Wat Tinun Kamsano sekaligus membawa pulang pingat emas. Kejayaan anak buah jurulatih Ahmad Jais Baharun ini menjadi bukti bahawa Malaysia kekal antara kuasa besar sepak takraw Asia Tenggara. Kali terakhir skuad negara memenangi emas acara berpasukan ialah pada Sukan C 1991 di Filipina.